Nama saya Haziq Farhan bin Zakaria. Saya berumur 20 tahun dan saya mengambil CJ Kemahiran Malaysia SKM3 TVET. Melanjutkan pelajaran dalam CJ Kemahiran Malaysia sebab saya memang minat dalam bidang otomotif sebelum saya pilih mana-mana kos yang lain lah. CJ Kemahiran Malaysia ni bagi saya dia lebih produktif lah sebab pada masa akan datang ni kemahiran ni dia lagi sangat penting lah, orang lagi nak menggunakan student-student yang berkemahiran untuk bekerja lah. Pada masa akan datang, saya sendiri berfikir yang saya nak ambil untuk sijil mengajar VTO, Vehicle Training Officer. Lepas habis di SKM4 ni saya nak melanjutkan sebagai menjadi lecturer lah. Nama saya Muhammad Irwan Syah bin Rahman, berumur 21 tahun. Saya dari program TVET. Harapan saya, pelajar yang mengambil jurusan TVET ini dapat belajar lebih banyak dari segi teori dan praktikal supaya pelajar lebih bersedia dalam menghadapi dunia pekerjaan yang sebenar.